Hai, Assalamualaikum. Saya Muna Syafia selaku pengarah program Annual Dinner Taha Universiti Sultan Azlan Shah edisi 2025. Seperti yang anda semua maklum, program Annual Dinner Club Taha ini adalah program yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh warga Universiti Sultan Azlan Shah. Oleh itu, Annual Dinner ini kembali dengan bertemakan Vintage Vista. Kalau korang nak tahu, keunikan tema untuk kali ini datang dengan menu western seperti spaghetti, chicken chop, meatball dan disulami pencuci mulut yang enak iaitu koktel tau. Annual dinner untuk kali ini juga dimeriahkan lagi dengan tambahan 5 hadiah cabutan bertuah iaitu hadiah berbentuk wang tunai dan hadiah utama yang lebih bernilai untuk para peserta terutamanya di kalangan mahasiswa. Untuk maklumat semua mahasiswa dan juga para tetamu, saya mewakili barisan AJK ingin menegaskan etika pemakaian. Ketika menghadiri program ini, wajiblah kemas bagi lelaki manakala sopan dan menutup aurat bagi perempuan. Anda semua juga diminta untuk berhati-hati dalam pemilihan pemakaian agar setiap penampilan yang diperagakan tidak membawa kepada fitnah atau melambangkan simbolik agama lain secara keterlaluan. Jadi, tunggu apa lagi? Cepat-cepat jom daftar dan rebut peluang keemasan. Bye-bye!